Dekat dengan aku ni ada satu power bank tau. Bagi aku power bank ni sebenarnya agak game changer. Sebab apa? Sebab dia agak lain daripada power bank biasa. Sebab apa? Sebab korang tengok dalam kotak dia apa yang korang akan dapat adalah korang akan dapat kabel dia. Kemudian korang akan dapat sekali layar. Kemudian korang akan dapat, inilah dia power bank. Macam mana nak charge kan? So power bank ni korang charge, bateri dia ni korang masukkan dalam dia punya casing yang korang dapat ni. Macam aku punya warna kelabu ni. So korang masukkan aja. Bila korang dah masukkan, korang akan nampak ada indikator dia tunjuk berapa banyak bateri yang ada dalam tu. Okay. So macam tu lah. Kemudian kalau korang nak charge, dia boleh type C dan juga lightning. So bila guna lightning, macam aku iPhone, aku guna lightning. So korang tinggal cocok je dekat bawah. Dia memang tak ada guna kabel. So korang tak perlu risau lah. Kalau macam tinggal kabel ke apa, dia dah siap sekali dengan soket. So benda ni macam game changer lah. Dia punya saiz pun kalau korang boleh tengok, adalah besar tapak tangan aku sikit je. Okay. So kalau korang nak dapatkan power bank macam aku punya ni, yang bagi aku agak lain lah. Memang agak lain daripada yang lain. Korang boleh tengok dekat bawah.